Okey, kita baru pasang ni satu kerusi malas ni. Kau tengok dia punya berat berapa ni? Nampak? 5.2 kg Jadi kalau rumah korang tu tingkat atas ke tingkat bawah ni, sebelah tangan pun kita boleh handle ya. Yang best sekali ni, korang nak baringkan pun boleh. Ni dia akan jadi tegak. Okey, ni tegak, korang boleh baring. Okey, memang selesa lah. Lagi satu, dia ada safety, memang takkan terjatuh. Sebab apa? Sebelah belakang ni, bawah dia ada stopper tau. Memang selesa lah, memang sedap lah. Duduk depan TV ke kan, nak duduk korang boleh naikkan balik ni. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Lepas tu bawah ni pun korang boleh ke bawahkan dia, ikut kesesuaian dan keselesaan korang. Besi dia ni jenis powder coating, dia mengerutu kan. Tahan karat, tahan lasak. Dia jenis macam kekabu bantal tu. Jadi bila korang duduk tu memang selesa lah. Abang akan nak letak handphone ke apa kan, tengah santai ke dekat depan TV tu, letak remote pun boleh. Time tu lah tengah layan movie cerita Hindustan kan, sedih menangis, letak tisu satu kat sini. Nangis boleh ambil tisu, boleh lap. Jadi kat mana kau dapatkan kerusi healing malas ni, yang penting ringan. Nampak tu, sebelah tangan boleh melambung lagi. Harga memang tengah promosi ni. Mudahnya nak pasang dia, dia menggunakan skru saja ni. Korang boleh tekan link kat bawah.